Program makan jimat dan sihat hari ke-6. You walked in wearing that tight red satin dress. Oh, dia macam tu? Dia cari Syah tu. Dia Syah lama sangat duduk kat atas, lama sangat tu. Dia tahu Syah kat sini. Tak, dia memang dah tahu lah semalam Ya. kita cepet kan. Dah tengok betul ke Syah masak? Nasi putih, ayam Amit masak. Ayam Amit masak. Dia masak ayam. Ayam masak. Sambal belacan, pau Sambal belacan, pau orang punya. Telur, Terus. Saya cuba je. sayur. Banyak tambah nasi je. Banyak makan nasi je. Hari ni banyak makan nasi je. Lauk kurang banyak makan nasi je. Ni baguslah ambil tu. Tak ada macam dia punya gigi. Kau takut dia bayar RM3. Kau takut dia bayar RM3. Ambil. Dah kau bagi sikit setengah. Setengah macam ni kan. Tapi kalau kau pergi mana-mana pun pula kan harga dia lain. Okey, Okey, mahal sikit tu lah. Nanti ada tukar aja. Minggu depan kalau ada makan ayam lagi tukarlah. Kita pula ambil isi Syah. Tapi kira tak nak kan. Kira memang nak ni kan. Kira memang nak ni. Aku memang nak ni juga. Dia memang nak ni. Tapi tak boleh lah kak. Bagi kita rasa juga kadang. Kalau 5 orang, kita contoh 5 orang. Ni. Aku ni. Sebenarnya makan 4 orang kan. Tapi bila 5 orang kita kena fikir juga. Tadi bukan Mek. Bukan lauk dia banyak apa. Bukan nak jahat. Tapi tadi Syah apa tu? Syah bukan. Ha? Kan? Itu lah sikit bayar. Ni lauk tak cukup je. Kalau lauk banyak tak apa. Kita dah buat sistem lah. Sistem kita macam mana? Tak kisah kau makan macam mana pun. Bayaran dia tak sama. Jadi kau kena ambil peluang. Betul, bayar tak sama kan. Tengok video ni. Ini dengan kat tu. Dalam. Dia makan apa ni? Ni tadi basuh kolom dia aku nak tanya dia. Apa tu Cik Syam cakap, kau tak join je? Tak apa, saya memaki je. Cik Syam. Tapi okey lah, dia tahu Syah kat atas ni okey lah. Bukan Syah. Tapi dalam hati kecil dia sebenarnya nak join. Bukan Syah tu sengaja. Tak nak? Memang takkan baju war tu lah. Tak ada makan mewah tak? Ha? Mewah. Oh ya. Ha? Dia kena banyak tu kena menghalus ke Israel baru okey. Kenapa ambil punya macam banyak kuah je? Dia tuang kan kau tuang kat dia kuah tadi. Apa yang tak ada kuah Kau tuang kat dia kuah tadi. Kuah ni lah. Sayur. Ya aku tambah Apa dah? Aku ambil nasi banyak. Aku ambil nasi banyak. Dia tak kira nasi banyak. Banyak gula dia aku tu. Kita tambah dia. Lagi sikit. Tak boleh lah main macam tu, faham tak? Tambah sikit lagi tambah. Aku banyak lagi tu nanti. Ambil macam tu baik saya tambah. Ah. Satu kuah dia. Tambah ambil lagi. Kau kena makan banyak men. Kau dah pergi beli barang semua lagi. Kau kena berat baik. Banyak benda. Dah. Kau masak apa pun kan? Ha? 3. 3. Ambil kau 3. Banyak ni je. Pasal persembahan tu. Persembahan tu. Dia bagi tahu Jumaat boleh training. Cuba lah. Kan? Okey lah Jumaat. Parehat kan. Sabtu training tak? Siapa yang ada lah. Untuk Sabtu siapa yang ada yang tak ada. Dia buat gaya-gaya mereka je. Sama-sama mereka. Kita kena macam enjoy the moment. Kau aku Zafar Rizi kena berlakon. Itu syak lah. Dah kan nak dekat nama aku. Kau tahu tak? Kau ni aku duduk belakang lah. Aku dengan Hamid kibar-kibar. Kita orang kibar je. Dia macam watak utama kau dengan Zafar Rizi. Kau dengan Zafar Rizi akan
macam berlari, bendera tu kalau kau pegang sini sampai ni selang, dia betul, selang. betul. Aku pula jenis aku lain sikit. Kalau dah sampai tahap tu, you mak EL, tak pernah EL. You mak EL. Macam sedap ni. Asal aku ada telur? Oh, ni telur berada. Oh, bagus Syah, 3 kali tambah. Aku nampak ni. Hari ni Syah berhati-hati tu. Dia kait nasi ayam sikit-sikit, dia tahu ayam tak banyak. Nasi banyak. Macam tak luar. Ayam tak luar. Oh, dia kait. Buah dia orang kecil. Dia kait ni sikit. Aku tengok kan, dia kait ni sikit tu. Tak luar ke lah. Dia tunggu kau taruh letak isi tu kat dia. Kecil lah. Kita buat sendiri lah ni. Dia ayam besar. Nak try buat sendiri tak? Ayam macam ni kita try buat sendiri tak? Tengok bajet berapa pula kan? Sebab ayam dekat Rosyam Mat murah. Semua. Rosyam Mat rekor murah. Jadi Kilo berapa? Kilo berapa ekor? Kalau besar ni, RM7. betul. Kalau besar ni. Jadi murah. Tapi kalau kau boleh buat bawah daripada bajet apa? Bakit putih? Bos lalu. Sekali tu lah macam Tak, kalau buat sendiri kan. Kalau buat sendiri memang tak pasti. Guna air fryer lah. Tak, aku buat air fryer, kira buat air fryer. Dia Air fryer? Ada. Ni saya banyak ni. Satu lah. Tabakku ni. Satu lah. Jangan buat 2 kali je, masak 2 kali je. Tapi cuma macam aku nak buat 2 hari Sabtu lah. Ini aku bawa anak aku sekolah tu semua. Ya. Yalah. Nanti lah. Kau tak sambut air fryer kat leher anak aku. Besar yang fryer tau. Betul. Boleh masuk seekor ayam lah. Oh. Kalau Boleh, besar boleh. tu, boleh kan? Dia potong. Itu perak lah, perak kan. Macam ni. Microwave boleh kan? Syah perap dulu. Aku tak pandai masak lah. Bukan orang yang pandai masak. Aku nak tanya lah. Microwave tu. Ayam macam bakit putih kau boleh buat? Boleh buat? Pandai buat? Boleh je jangan perap kan. Ambil kan tak boleh lah. Mahal bahan dia? Pencah je kan? Pepper. Pencah jual tu RM5 tu sepaket. Murah kan? Ha. Gua awal dengan ayam. Bawa under bajet kita tu. Bawah dia. Jangan beli atas harga bakit putih. Sapu gopai tu. Lepas tu letak mayonis. Kan? Itu mahal. Mahal. Ada jual, Maggi semua dah ada jual lah yang Semua dah ada. RM5. Tak ada rasa je kan? Kalau ada rupa ada rasa. Aku tambah ni eh. Okay, aku tambah ni tengok ni. Dia jangan. Ni 6 tambah. Nampak? Habiskan. Kau lah tu. Aku tambah tu. Siapa tambah paling last dengan ambil kan? Kalau kau dia. Okay, tu dia. Buat ayam bakit putih eh. Ayam tu dia lebih banyak lagi. Lah. Banyak lagi dia. Ada lagi dia. Ni aku dah simpan gede. Kalau boleh buat cun lah. Kan. Dia tak adalah sama. Sama tapi jadi lah. Lah. Benda boleh makan, jadi boleh makan je. Tak. Kita kita olah sendiri. Kan? Selain daripada dapat ilmu, kita dapat jimat juga. Tapi cuma satu je lah kan. Suruh masuk beras. Janganlah pasal jam. Josh? Jumat hari eh? Jumat? Ada kita yang 3 orang nak pelakon utama tu, Kere, Syah dengan Zawri. Bukan kau Zafar Riji je dengar. Kan? Pegang bendera selang je tu. Selang je, bukan suruh pegang tangan. Pegang bendera selang je Dia tu. bukan soal bendera tu, saya hati. Tak berborak dia petang ni, duduk kat meja eh. Boleh? Petang. Kau ni? Sebab ini. Tak usah lah kau letak nama aku. Kau dah lah kau ada siapa DJ dia. Asal? Nanti aku lagu-lagu kan. Aku kira orang kau minat sebenarnya. Cuma kau tak tanya je. Tak ada macam aku tak minat, macam kena paksa. Bukan tak minat lah, boleh paksa. Demi batas. Aku jaga kat siapa. Dia nampak dia nak ni. Aku tolong tanya orang je kot. Bukan aku. Jabatan tu 20 orang je kot. Itu pun semua paksa. Engkau semua aku paksa kot. Ada satu hari kot apa dapat. Oh yang masa kau lagi bas beras tu. Aku bawa pergi plastik. Apa ni?
Lama. Oh. Lama. Apa kita makan berlambat kan ni. Masa kau suruh aku masak. Buat panggil, buat panggil. Masa kau suruh aku masak tu, aku nak masak tapi pergi nasi kat dia. Masih hilang. Jimbik, tentu aku pergi ni lah. Stadium. Office dengan Dara. Stadium bukan stadium. Dia cakap aku, aku hantar, dia kata ni nak masak nasi. Tak tahu. Masak nasi 10.40 nak masak nasi. Dia awal lagi ke 11 masak. Dia balik ke 11.40 baik. Ajar kau kena. 40 dah tell dia. Kau kena. Aku hantar Dara dengan ambil UKT. Aku cakap hantar Dara UKT sejam aku. Aku banyak berhenti, mate. Dah kenyang dah pun. Nanti okey, mate. Nanti. Oh, tak apa kau ya. Dia kutuk kau macam-macam tadi ni. Aku macam tengah masak nasi kan. Tengah lepak-lepak, dia lepak kacang tu kan. Kau ambil tu. Ambil. Tu ambil bukan nasi. Ambil kalau marah hitam tu. Muka ambil dah hitam tu. Kau mau cerita kan? Kau tanya Syah. Memang aku nak dengar aku. Betul. Mana ada yang pasal muka kau buka hitam tu kau tak mana. ada. Aku tak kata tu. Aku kata muka ambil macam negro. Kau Iyalah. Sekejap kau muka ambil tu dah hitam. Bila marah tu negro kan. Kadang sepit kat dada makan dada kan. Itulah aku kan tukar pula apa pula bagi aku dengan siapa pula. Aku tu dada lah. Bagi aku jangan dengan Syah dada pula. Tak, korang suka makan perut. Tak adil lah. Aku boleh makan semua. Syah ni bukannya apa. Dia kat rumah dengan anak dia pun dia boleh berbual. Tak adalah. Berbual? Taklah berbual sebelum dia ambil aku ambil lagi. Aku nak tanya satu benda ah. Aku nak tanya dia. Yang kan dapat kau dapat yang kecil kan. Ini memang style kau jenis mengalah ni ke kat rumah? Tak ada pergi can. Tak aku dia mengalah. Mengalah kau memang baik lah. Sebab kan? Sebab kau kena kabur balik. Aku ni tak sayang. Ada macam ayam kan. Kan perut tu dua. Nanti jangan gaduh. Abah makan dua perut. Macam tu. Siapa tengok boleh. Tak ada diskaun ke? Tak ada. Nampak nanti bapa datang. Tak ada diskaun. Tak ada diskaun. Okey. Okey, makan-makan kita hari ni. Makan-makan kita hari ni. Boleh? Boleh Tamat. Settle. RM4.5.